Cantik hantaran kepada Isaac. Menggelecek di sana. Kawalan yang cantik sekali. Isaac Abraham ada ruang di hadapannya. Rakan sepasukannya di sebelah kanan. Jaya, Isaac! Kita dah nak menang! Aduh, tak ada harapan dah ni. Terus kepada Isaac. Ini dia Isaac Abraham berlari menuju ke kawasan gol. Melepasi satu pemain pertahanan. Isaac Abraham untuk gol keempatnya. Gol kelima untuk pasukan Beetle Beast. Isaac Abraham. Dan itulah sebabnya dia memenangi untuk tahun ini. 5-2. Power lah. Jadi nampaknya lepas ni... Akhir Beetle Beast akan menentang juara bertahan Fire Eagle. Adakah selaku juara 3 tahun berturut-turut ini akan mempertahankan kejuaraannya? Adakah Isaac Abraham akan membantu Beetle Beast untuk merampas takhta juara tahun ini? Nantikannya di Cloud Sports secara langsung. Isaac! Wah, first time dua tim ni berlawan. Tak sabarlah. Mina rasa Isaac mesti dapat top scorer lagi. Semi-final pun dia skor 4 gol tau. Yap, macam tahun lepas. Tapi kan, masa perlawanan nanti, Baba tidur je lah. Kenapa pula? Yelah, Fire Eagle menang tahun lepas sebab ada Isaac. Tahun ni, Beetle Beast lah pula. Tak tentu lagi. Jurulatih Fire Eagle power kot. Percayalah. Beetle Beast mesti dapat kalahkan Fire Eagle punya. Tak apa. Kita tengoklah nanti macam mana. Padulah tendangan Mina. Macam ni lah Beetle Beast carikan gol. Fire Eagle tak ada chance punya lah. Kalah? Tak mungkin. Kalau menang... Rise up to the sky. Tengok macam mana si kumbang nak lawan. Berani ya halang nak cabar The Beast. Marilah. Macam ni lah Beetle Beast main nanti. Cantik. Baba, tengok ni. Wah, cantik. Ya, Mila salah pilih warna ni. Yang ni lagi lawa. Nama. Siapa nak kat kek? Nak. Dia ni lagi. Inilah haruman kemenangan. Ya Allah. Baba? Buang juga simpu ni. Alamak. Jap, Mila tolong. Namina. Cuma Kak. Mila, gunalah ni. Mila. Kenapa? Tolong Mila. Kenapa ni? Keluarkan duit dari situ. Kenapa? Tu kan warna merah. Ish, Mina ni. Terima kasih, Mila. Sama-sama. Makan. Sedap betul lah. Tak nak. Tak apa. Tambah lagi. Tak apa, boleh habis ni. Fire Eagle tak ada chance punya lah. Kita tengok macam mana si kumbang nak lawan.
yang ditunggu-tunggu. Detik penentuan. Oh? Apa benda unggu-unggu ni? Macam cantik pula. Wah. Tak boleh. Hidup Fire Eagle. Oh, ni dia. Wah, cantiklah tepi bawah tu. Kalau dapat, best ni. Jap, apa? Umi. Mana jersey? Kenalah pakai macam ni. Barulah feel. Tak apalah. Perlawanan akhir antara juara bertahan Fire Eagle menentang Beetle Beast akan berlangsung dalam masa 30 minit lagi. Kekal terhidrat ketika bersukan. H2O adalah yang terbaik. Minum setiap 15 ke 30 minit dan kekal segar. Alright, tak sabarnya. Mina, Umi nak tanya sikit boleh? Oh, boleh, Umi? Kenapa Mina sokong Beetle Beast? Yelah. Ni menarik ni. Mina minat Beetle Beast sebab... Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Tiap tahun, sekolah kita akan mengadakan anugerah pelajar terbaik bagi setiap darjah. Pelajar yang menerima anugerah ini adalah pelajar yang cemerlang dalam pelajaran, aktif dalam aktiviti di dalam dan luar bilik darjah, serta mendapat tempat dalam mewakili rumah sukan. Jadi, inilah masanya kamu semua belajar bersungguh-sungguh dan sertai seberapa banyak aktiviti. Jangan lupa pendaftaran untuk wakil rumah sukan bermula petang ni ya. Baik, cikgu. Bestnya kalau Mila dapat darjah terbaik. Mesti Zara yang dapat. Siapa lagi? Yelah, dia kan pandai jadi ketua darjah. Sukan pun dia hebat tau. Boleh ke ni? Jom. Rumah sukan. Pendaftaran. Badminton. Tidak! Sudah penuh. Macam mana ni? 200 meter lari pecut? Minggu depan? Baba! Apa? Outstation? Seminggu? Kenapa ni? Kan Baba dah bagi tahu minggu lepas. Mila nak Baba latih Mila untuk lari 200 meter. Mina kan ada. Apa? Kerak dulu. Kelakarlah. Hei, nak apa? Mila nak minta tolong. Boleh? Tolong apa? Latih Mila lari pecut. Jom. Apa? Nak Mina latih Mila lari pecut? Wow, betul ke ni? Rasa macam bermimpi lah. Mina, nak tolong ke tak nak? Okey. Tapi Mina ada 4 syarat. Apa dia? Pertama, panggil Mina coach. Jawab baik, coach. Cepat. Cakap baik. Baik, coach. Apa? Tak dengar lah. Baik, coach. Bagus. Kedua, kerja keras. Ketiga, ikut arahan. Amboi, lebih-lebih pula dia ni. Akhir sekali, percayakan Mina. Menyesal pula minta tolong dia ni. Kegaisan sedia. Nak pergi mana laju-laju ni? Pergi shopping.
Nak larilah. Apa lagi? Ish, tak boleh. Kena panaskan badan dulu. Perlu ke? Ingat tak syarat-syaratnya? Kalau nak buat dengan betul, kena berlatih betul-betul. Sekarang, ikut Mina. Hei! Mila? Sama-sama. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Dah nak buat dah. Apa? Nak kelakar ke? Tapi memang kelakar kan? Mila ada seminggu je lagi nak hari sukan tau. Kalau Mina tak nak tolong, cakap je lah. Hei, tunggu dulu. Mila kena tenangkan fikiran. Relax. Baik berlatih sendiri gini. Hei, kita belum habis lagi lah. Nak pergi mana tu? Janganlah merajuk. Mina kan coach. Tapi Mila kan kakak. Beza 20 minit je pun. Ke tepi, ke tepi. Alamak. Mila! Semua okey? Saya okey. Hati-hati tau. Okey. Jom. Lajunya Mina. Macam mana boleh lari laju macam tu? Oh, itulah kehebatan berlatih. Wow. Itulah yang Mina nak latih Mila ni. Maksud Mina? Kalau nak lari laju, kita kena pastikan badan kita dah bersedia. Kalau tak, otot kita boleh tekan dan cedera tau. Lepas tu, nanti badan sakit-sakit. Oh iyalah, tak terfikir pula. Maaf, Coach. Tak apa, esok kita berlatih lagi. Ya? Baik, Coach. Kadang-kadang, tak semua yang berlaku macam yang kita bayangkan. Tapi, bila kita cuba, bekerja keras, bertawakal kepada Allah, dengarkan kata cikgu dan percaya kepada prosesnya, insya-Allah semuanya akan baik-baik saja. Lari, Mila! Lari! Mila! 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 Pelajar terbaik bagi tahun 1 adalah tahniah kepada Jamila Betty Said. Alhamdulillah. Hebatlah Mila. Tahniah Mila. Mila belajar dari yang terbaik. Mila takkan ada kat sini tanpa Coach Mina. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Sakit. Sakit. Gol sakit. Lagi. Smash. Smash. Inilah saat yang mendebarkan untuk kita semua. Mata penentuan. Ya Allah. Dan dia berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, menang. Tahniah dan syabas buat Sakib. Ya. Sama macam sakit tak? Wow, boleh tahan? Ya. Mina ada idea. Macam main badminton esok petang? No.
pula tu? Mila nak smash macam sakit. Wow, first time ni. Mila nak bersukan. Tapi kita tak ada raket. Alah. Sana. Ha. Kita minta Baba tolong belikan. Mila, je tengok ni. Okey kan? Tak nak. Yang ni. Okey kan? Yeay! Alhamdulillah. Cantik. Cuba kalau warna ni. Betul ni? Dah add to cart kan? Ya, dah. Tak sampai lah tu. Allah, banyak ni. Mestilah. Mana Ya Baba? Acuh. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Baba, ni ada Baba ni. Ada ni. betul. Cerita ke apa benda ni? Tada! Beg lama? Raket badminton. Betul. Masya Allah. Bolehlah terus main. Ni Mina punya. Nak main petang-petang je kan? Okey lah ni. Kan? Okey. Terima kasih, Baba. Sama-sama. Ni Mila punya. Baba, Ya, saya. boleh tak nak raket baru? Yang ni kan ada. Wow, bestnya. Nak main, kena guna raket yang sesuai. Jadi, semalam Mila dah buat research. Mila jumpa satu raket ni. Sakit pun guna. Kalau Mila pakai raket ni, senang Mila nak pukul. Dia ringan. Wow. Grip dia ni sesuai sangat dengan tangan Mila. Menarik juga ni. Senanglah Mila nak smash nanti. Wow. Maaf. Hebat betul research Mila ni. Alamak. Boleh tahan harga dia. Barulah berkualiti. Bolehlah, Baba. Alamak cahayanya. Janganlah buat mata tu alah. Betul ni Mila nak main? Betul, Baba. Mila nak jadi kuat dan sihat. Okey. Yeay, terima kasih, Baba. Sama. Mina nak juga? Tak apa, Baba. Yang ni pun okey. Alhamdulillah. Hey! Belakang sikit. Macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tolong. Masya Allah. Cantik dari Kek Mila. Nak tengok. Ringannya. Memang best lah kalau main pakai ni. Ya. Itulah. Tadi Baba tanya tak nak. Kan dah terlepas. Tak apalah. Yang ni pun okey. Dah siap. Jom main. Jom. Alamak. 1-0. Ya. 1-2. Mina. Mila. Ya. Mila. Hebatlah Mila. Macam sakit pula. Siapa kau ni? Nah, Mila pula servis. Tahu lah. Baba, Mila nak pergi toilet jap. Okey. Lah, toilet pula. Mina. Ya, Baba. Nanti pukul macam ni. Macam ni pun boleh. Okey. Mina cuba. Boom. Wah, Benton. Wah. Benton. Wah. La. Allah. Kenapa tu? Sorry. Kenapa Mila? Alamak, kesiannya. Sabar ya Mila. Macam mana nak main ni? Raket dah rosak. Nah, raket ni kan ada. Tapi raket lama tak sama macam raket baru. Mesti Mila tak dapat nak smash macam tadi. Tak apa. Cuba dulu. Lagipun, kita kan nak main biasa-biasa je. Untuk sihat, bukan nak wakil negara pun. Dah, jom main. Yeay! Tak perlu beli yang baru. Kalau yang lama masih boleh digunakan. Ikut
Itulah keperluan, bukan keinginan. InsyaAllah, semua benda jadi best je. Masuklah. Hebat! Ya. Mila menang! Mila menang? Ya! Mila menang. Dua-dua hebat. Mila! Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real Plus. Zaman kecil-kecil, Atuk selalu tahu bawa Baba pergi ada satu taman ni. Ui, banyak betul kenangan. Bolehlah. Nanti kita pergi nak? Okey, dah sampai. Baba tunggu sini tau. Mila ada 15 minit je nak tukar baju semua. Nanti Karang lambat lagi. Mila. Kenapa tu Mila? Nak Baba hantar pergi klinik? Tak payah. Okey je, Baba. Sakit perut je. Makan ubat okeylah ni. Okey. Mina, bawa Mila masuk bilik ya. Okey. Rehat-rehat je ya sayang. Okey. Dah lah tu. Sakit perut. Bukan dah guna ke alasan tu hari tu? Mila dah tak ada idea lagi dah. Makan dah? Kenapa tak suka sukan? Sukan best apa? Mina tahu kan, Mila tak suka dipaksa. Hop tu. Laju lagi. Buat apa tu? Lari. Tak sukalah tengok rumah sukan. Mina? Janganlah cerit. Allahu Rabbi. Kalau gagal lagi ni, habislah. Habis tu nak buat macam mana? Macam mana apa? Belajar je lah. Lagipun, bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Mina! Belajar. Baju kotor ni. Belajar. Bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Itulah dia. Mina dengar ni. Mila ada idea yang baik punya. Boleh jadi ke ni? Kita cuba dulu. Wah, betul-betul jadilah. Okey, kita akan bertukar dari hari ni ke hari ni. Macam? Okey. Kita tengok balik soalan dia. Jadi jawapannya B. Sebab herbivore makan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Ya. Tepat sekali. Nah, Mina cuba buat ni dulu. Roger. Kalau ada apa-apa, nanti panggil je Umi. Siap. Biar betul. Wah, semua betul lah Mina. Mestilah. Senang kacang goreng pisang. Mila? 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 Ya,
Ya, saya. Okey ke tu? Nampaknya Baba dah tak payah nak tolong tu. Ikat tali kasut. Senang kacang. Okey. Mina yang ajarkan. Ha? Hello. Hai. Dah nak kantoi tadi. Pasal tu kan. Mila tak reti nak ikat tali kasut sendiri ke? Sebab itulah Velcro tu wujud. Dah. Velcro? Benda tu. Mina pun satu. Soalan yang senang kacang macam ni pun tak dapat jawab ke? Sebab itulah Mina dapat F. Dia tak ya Habis tu nak berhenti dah ke? Mana boleh? Tapi Mina kena dapatkan A. Tapi kata nak win-win situation. Ingat tak? Tahu. Jomlah, kita boleh buat punya. Sama-sama. Tak payah lari-lari dah. Tengah panas, peluh-peluh. Okey. Jatuhlah. Mina. Mila. Mila, apa? Baba tengah panggil tu. Kejar Baba. Gede-gede. Mina, bukan macam tu lah nak turun tangga. Kena lemah lembut sikit. Macam ni. Mina pula cuba. Hari yang dinantikan. Ke garisan, sedia, mula. Kertas lagi. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Baba tengoklah, tengok ni. Baba tengok. Wow, hebatnya Mina. Cayalah, Mina pun. Ada apa ni? Nah, cuba Umi tengok. Baba. Ha? Ya? Saya rasa lain macam lah. Baba pun sama. Habis tu nak buat macam mana ni? Relax sayang, kita layan je dulu. Saya ada idea. Oh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina, tukang Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamanya tak jumpa Putra kan? Wow, Alhamdulillah. Oh, korang pernah main? Nah, ni duitnya. Terima kasih. Mina hebat tahu main ni. Kan Mila? 5, 6, 7. Mila kena. Alah. Betapa kaya lah. Mina menang. Oh, betul kau dah lihat tu. Tapi memang betul kan? Hati-hati bila berbelanja. Oh, buat apa semua tu? Nak menang lah. Jangan haraplah. Oh, Naimi? Serius ah? Naimi baru laju. Kenapa? Tak ada apa-apa. Okey, jom mula. Alah. Itu je Mina dapat. Okey, Mina mula dulu. Mina jalannya. Mina gerak dulu. Oh.
giliran saya. Tak nak lah. Nak beli. Dah mula dah. Sabar. Fikir betul-betul sebelum beli. Ni kan game je. Tak payah fikir lama-lama. Main je. Okey, tak naklah. Rugilah. Mina beli lagi. Nak belilah. Subhanallah, sukanya tempat ni. Oh. Alah. Datanglah lagi. Nak Putra? Hah? Nak beli lagi? Mestilah. Tak apa. Mina tahu nak buat apa. Mina mesti menang. Habislah Mila dengan Putra kalau masa tempat Mina. Beli takaful RM200? Mahalnya. Wah, bagus ni. Kalau apa-apa kemalangan berlaku, boleh guna takaful. Betul juga. Malang tak berbau. Okey, Mila beli. Patutnya simpan je duit tu. Beli tanah, beli rumah. Lagi best. Putra, Mina nak buat hotel. Duit Mina ada lagi? Ada je. Mina simpanlah sikit duit tu. Nanti kalau apa-apa jadi, Mina ada duit lagi. Tak apa. Cukup je. Mina nak menang dah pun. Nah, hotel Mina. Cukup ke duit Mila ni? Mila. Hotel. Ni baru satu. Nasib baik kena hotel Mina. Sikit lagi je tu. Tempat ni tak ada orang pergi lagi. Mana? Tempat ni orang selalu singgah tau. Wah, best ni kalau dapat tempat ni. Simpan duit ya semua. Kita tengok siapa dapat beli. Tu Mina punya. Bismillah. 11. 7, 8, 9, 10, 11. Yeay, Alhamdulillah. Mila nak beli? Alah, tak sempat nak beli. Aduh, apa ni Mina? Betul ni senang je kot. Terima kasih Mina. Dapat pun Mila beli ni. Tapi Mina lagi banyak. Kita tengok. Apa? Wow. Alhamdulillah. Nasib baik Mila beli takaful. Oh. Dekat dah. Nak kena dah tu. Tempat Mila. Nak buat hotel lah. Hotel? Wow, Mila ada duit lagi ke? Mila disimpan tadi. Bagusnya Mila. Nah, Mina pula. Bismillah. Bayar cukai RM100 untuk setiap rumah. 1, 2, 3, 4. Ini pun Mina punya. 5, 6, 7. Apa banyak sangat ni? Tadi belagak sangat. Macam tak cukup je tu Mina. Nampaknya dengan ini saya isytiharkan Mina. Please. Mana Cik? Mina asyik dapatkan yang tak best je. Bukan salah kad pun. Mina yang asyik beli. Patutnya rancanglah dulu. Betul tu. Sebab tu jangan belagak. Kan dah kalah. Maaf Mila, Putra. Mina tak nak belagak dah lepas ni. Tak apa, Mila maafkan. Jom main lagi. Tunggulah kita orang habis dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. Real class. Cantik hantaran kepada Isaac. Menggelecek di sana. Kawalan yang cantik sekali. Isaac Abraham ada ruang di hadapannya. Rakan sepasukannya di sebelah kanan. Jaya, Isaac. Kita dah nak menang. Aduh, tak ada harapan dah ni. Terus kepada Isaac. Ini dia Isaac Abraham berlari menuju ke kawasan gol. Melepasi satu pemain pertahanan. Isaac Abraham untuk gol keempatnya. Gol kelima untuk pasukan Beetle Beast. Isaac Abraham. Dan itulah sebabnya dia memenangi untuk tahun ini. 5-2. Power lah. Jadi nampaknya lepas ni... Beetle Beast akan menentang juara bertahan Fire Eagle. Adakah selaku juara 3 tahun berturut-turut ini akan mempertahankan kejuaraannya? Adakah Isaac Abraham akan membantu Beetle Beast untuk merampas takhta juara tahun ini? Nantikannya di Cloud Sports secara langsung. Isaac! Wah, first time dua tim ni berlawan. Tak sabarlah. Mina rasa Isaac mesti dapat top scorer lagi. Semi-final pun dia skor 4 gol tau. Yap, macam tahun lepas. Tapi kan, masa perlawanan nanti, Baba tidur je lah. Kenapa pula? Yelah, Fire Eagle menang tahun lepas sebab ada Isaac. Tahun ni, Beetle Beast lah pula. Tak tentu lagi. Jurulatih Fire Eagle power kot. Percayalah. Beetle Beast mesti dapat kalahkan Fire Eagle punya. Tak apa. Kita tengoklah nanti macam mana. Padulah tendangan Mina. Macam ni lah Beetle Beast carikan gol. Fire Eagle tak ada chance punya lah. Kalah? Tak mungkin. Kalau menang... Rise up to the sky. Tengok macam mana si kumbang nak lawan. Berani ya halang nak cabar The Beast. Marilah. Macam ni lah Beetle Beast main nanti. Cantik. Baba, tengok ni. Wah, cantik. Ya, Mila salah pilih warna ni. Yang ni lagi lawa. Nama. Siapa nak kat nak. Dia ni lagi. Inilah haruman kemenangan. Ya Allah. Baba? Buang juga simpu ni. Alamak. Jap, Mila tolong. Namina. Terima kasih. Mila, gunalah ni. Mila. Kenapa? Tolong Mila. Kenapa ni? Keluarkan duit dari situ. Kenapa? Tu kan warna merah. Ish, Mina ni. Terima kasih, Mila. Sama-sama. Makan itu. Sedap betul lah. Tak nak. Tak apa. Tambah lagi. Baba? Tak apa, boleh habis ni.
Fire Eagle tak ada can punya lah. Kita tengok macam mana si kumbang nak lawan. Inilah masanya. Waktu yang ditunggu-tunggu. Detik penentuan. Apa benda unggu-unggu ni? Macam cantik pula. Wah. Tak boleh. Hidup Fire Eagle. Oh, ni dia. Wah, cantiklah tepi bawah tu. Kalau dapat, best ni. Jap, apa? Umi. Mana jersey? Kenalah pakai macam ni. Barulah feel. Tak apalah. Perlawanan akhir antara juara bertahan Fire Eagle menentang Beetle Beast akan berlangsung dalam masa 30 minit lagi. Kekal terhidrat ketika bersukan. H2O adalah yang terbaik. Minum setiap 15 ke 30 minit dan kekal segar. Alright, tak sabarnya. Mina, Umi nak tanya sikit boleh? Oh, boleh Umi? Kenapa Mina sokong Beetle Beast? Yelah. Ni menarik ni. Mina minat Beetle Beast sebab... Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Tiap tahun, sekolah kita akan mengadakan anugerah pelajar terbaik bagi setiap darjah. Pelajar yang menerima anugerah ini adalah pelajar yang cemerlang dalam pelajaran, aktif dalam aktiviti di dalam dan luar bilik darjah, serta mendapat tempat dalam mewakili rumah sukan. Jadi, inilah masanya kamu semua belajar bersungguh-sungguh dan sertai seberapa banyak aktiviti. Jangan lupa pendaftaran untuk wakil rumah sukan bermula petang ni ya. Baik, cikgu. Bestnya kalau Mila dapat Darjah terbaik. Mesti Zara yang dapat. Siapa lagi? Yelah, dia kan pandai jadi ketua darjah. Sukan pun dia hebat tau. boleh ke ni? Jap. Rumah sukan. Pendaftaran. Badminton. Tidak! Sudah penuh. Macam mana ni? 200 meter lari pecut? Minggu depan? Baba! Apa? Outstation? Seminggu? Kenapa ni? Kan Baba dah bagi tahu minggu lepas. Mila nak Baba latih Mila untuk lari 200 meter. Mina kan ada. Apa? Kerak dulu. Kelakarlah. Hei, nak apa? Mila nak minta tolong. Boleh? Tolong apa? Latih Mila lari pecut. Jom. Apa? Nak Mina latih Mila lari pecut? Wow, betul ke ni? Rasa macam bermimpi lah. Mina, nak tolong ke tak nak? Okey. Tapi Mina ada 4 syarat. Apa dia? Pertama, panggil Mina coach. Jawab baik, coach. Cepat. Cakap baik. Baik, coach. Apa? Tak dengar lah. Baik, coach. Bagus. Kedua, kerja keras.
ketiga. Ikut arahan. Amboi, lebih-lebih pula dia ni. Akhir sekali, percayakan Mina. Menyesal pula minta tolong dia ni. Kegaisan sedia. Nak pergi mana laju-laju ni? Pergi shopping. Nak lari lah. Apa lagi? Ish, tak boleh. Kena panaskan badan dulu. Perlu ke? Ingat tak syarat-syaratnya? Kalau nak buat dengan betul, kena berlatih betul-betul. Sekarang, ikut Mina. Hei! Mila? Sama-sama. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Kuek, kuek. Dah nak buat dah. Apa? Nak kelakar ke? Tapi memang kelakar kan? Mila ada seminggu je lagi nak hari sukan tau. Kalau Mina tak nak tolong, cakap je lah. Hei, tunggu dulu. Mila kena tenangkan fikiran. Relax. Baik berlatih sendiri ni. Hei, kita belum habis lagi lah. Nak pergi mana tu? Janganlah merajuk. Mina kan coach. Tapi Mila kan kakak. Beza 20 minit je pun. Ke tepi. Alamak! Mila! Semua okey? Saya okey. Hati-hati tau. Okey. Jom. Lajunya Mina. Macam mana boleh lari laju macam tu? Itulah kehebatan berlatih. Wow. Itulah yang Mina nak latih Mila ni. Maksud Mina? Kalau nak lari laju, kita kena pastikan badan kita dah bersedia. Kalau tak, otot kita boleh tekan dan cedera tau. Lepas tu, nanti badan sakit-sakit. Oh iyalah, tak terfikir pula. Maaf, Coach. Tak apa, esok kita berlatih lagi. Ya? Baik, Coach. Kadang-kadang, tak semua yang berlaku macam yang kita bayangkan. Tapi, bila kita cuba, bekerja keras, bertawakal kepada Allah, dengan kata syukur dan percaya kepada prosesnya, insya-Allah semuanya akan baik-baik saja. Lari, Mila! Lari! Mila! 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 Pelajar terbaik bagi tahun 1 adalah tahniah kepada Jamila Betty Said. Alhamdulillah. Hebatlah Mila. Tahniah Mila. Mila belajar dari yang terbaik. Mila takkan ada kat sini tanpa Coach Mina. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Sakit. Sakit. Gol sakit. Smash. Smash. Inilah saat yang mendebarkan untuk kita semua. Mata penentuan. Ya Allah.
berjaya. Alhamdulillah, menang. Tahniah dan syabas buat Sakib. Sama macam Sakib tak? Wow, boleh tahan? Ina, Mila ada idea. Jom main badminton esok petang. Nak, best juga tu. Okay, set. Esok Apa kita pula main. tu? Mila nak smash macam Sakib. Wow, first time ni Mila nak bersukan. Tapi, kita tak ada raket. Alah. Sana. Ha. Kita minta Baba tolong belikan. Mila, je tengok ni. Okey kan? Tak nak. Yang ni. Okey kan? Yeay! Alhamdulillah. Cantik. Cuba kalau warna ni. Betul ni? Dah add to cart kan? Ya, dah. Tak sampai lah tu. Allah, banyak ni. Mestilah. Mana Ya Allah. Baba? Acuh. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Jai. Baba, Ni ada Baba ni. buat Ada ni. betul. Cerita ke apa benda ni? Tada! Beg lama? Raket badminton. Betul. Masya Allah. Bolehlah terus main. Ni Mina punya. Nak main petang-petang je kan? Okey lah ni. Kan? Okey. Terima kasih, Baba. Sama-sama. Ni Mila punya. Baba, Ya, saya. boleh tak nak raket baru? Yang ni kan ada. Wow, bestnya. Nak main, kena guna raket yang sesuai. Jadi, semalam Mila dah buat research. Mila jumpa satu raket ni. Sakib pun guna. Kalau Mila pakai raket ni, senang Mila nak pukul. Dia ringan. Wow. Grip dia ni sesuai sangat dengan tangan Mila. Menarik juga ni. Senanglah Mila nak smash nanti. Wow. Maaf. Hebat betul research Mila ni. Alamak. Boleh tahan harga dia. Barulah berkualiti. Bolehlah, Baba. Alamak cahayanya. Janganlah buat mata tu alah. Betul ni Mila nak main? Betul, Baba. Mila nak jadi kuat dan sihat. Okey. Yeay, terima kasih, Baba. Sama. Mina nak juga? Tak apa, Baba. Yang ni pun okey. Alhamdulillah. Hey! Belakang sikit. Macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tolong. Masya Allah. Cantiknya raket Mila. Nak tengok. Ringannya. Memang best lah kalau main pakai ni. Itulah. Tadi Baba tanya tak nak. Kan dah terlepas. Tak apalah. Yang ni pun okey. Dah siap. Jom main. Jom. Alamak. 1-0. Ya. 1-2. Mina. Mila. Ya. Mila. Hebatlah Mila. Macam sakit lah. Siapa kau ni? Nah, Mila pula servis. Tahu lah. Baba, Mila nak pergi toilet jap. Okey. Lah, toilet pula. Mina. Ya, Baba. Nanti pukul macam ni. Macam ni pun boleh. Okey. Mina cuba. Boom. Wah. Benten. Wah. Benten. Wah. La. Allah. Kenapa tu? Sorry. Kenapa Mila? Alamak, kesiannya. Sabar ya Mila. Macam mana nak main ni? Raket dah rosak. Nah, raket ni kan ada. Tapi raket lama. Tak sama
je raket baru. Mesti Mila tak dapat nak smash macam tadi. Tak apa. Cuba dulu. Lagipun, kita kan nak main biasa-biasa je. Untuk sihat, bukan nak wakil negara pun. Dah, jom main. Yeay! Tak perlu beli yang baru. Kalau yang lama masih boleh digunakan. Ikutlah keperluan, bukan keinginan. InsyaAllah, semua benda jadi best je. Masuklah. Hebat! Ya. Mila menang! Mila menang? Ya! Mila menang! Dua-dua hebat. Mila! 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 Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Drill class. Zaman kecil-kecil Atuk selalu tahu bawa Baba pergi ada satu taman ni. Ui, banyak betul kenangan. Bolehlah, nanti kita pergi nak. Okey, dah sampai. Baba tunggu sini tau. Mila ada 15 minit je nak tukar baju semua. Nanti Karang lambat lagi. Mila. Kenapa tu Mila? Nak Baba hantar pergi klinik? Tak payah. Okey je Baba. Sakit perut je. Makan ubat okeylah ni. Okey. Mina, bawa Mila masuk bilik ya. Okey. Rehat-rehat je ya sayang. Okey. Dah lah tu. Sakit perut? Bukan dah guna ke alasan tu hari tu? Mila dah tak ada idea lagi dah. Makan dah? Kenapa tak suka-sukan? Sukan best apa? Mina tahu kan, Mila tak suka dipaksa. Hop tu. Laju lagi. Buat apa tu? Lari. Tak sukalah tiang rumah sukan. Mina? Janganlah curi. Allah Rabbi. Kalau gagal lagi ni, habislah. Habis tu nak buat macam mana? Macam mana apa? Belajar je lah. Lagipun, bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Mina! Belajar. Baju kotor ni. Belajar. Bukannya ada sesiapa yang boleh jawab untuk Mina. Itulah dia. Mina dengar ni. Mila ada idea yang baik punya. Boleh jadi ke ni? Kita cuba dulu. Wah, betul-betul jadilah. Okey, kita akan bertukar dari hari ni ke hari ni. Macam? Okey. Kita tengok balik soalan dia. Jadi jawapannya B. Sebab herbivore makan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Ya. Tepat sekali. Nah, Mina cuba buat ni dulu. Roger. Kalau ada apa-apa, nanti panggil je Umi. Siap. Biar betul. Wah, semua betul lah Mina. Mestilah.
Senang kacang goreng pisang. Ha? Ha? Mila? Mila? Oh? Ha? Mila? Oh. Ya, saya. Okey ke tu? Nampaknya Baba dah tak payah nak tolong tu. Ikat tali kasut. Senang kacang. Okey. Mina yang ajarkan. Ha? Hello. Hai. Dah nak kantoi tadi. Pasal tu kan. Mila tak reti nak ikat tali kasut sendiri ke? Sebab itulah Velcro tu wujud. Dah. Velcro? Benda tu. Mina pun satu. Soalan yang senang kacang macam ni pun tak dapat jawab ke? Sebab itulah Mina dapat F. Dia tak ya Habis tu nak berhenti dah ke? Mana boleh? Tapi Mina kena dapatkan A. Tapi kata nak win-win situation. Ingat tak? Tahu. Jomlah, kita boleh buat punya. Sama-sama. Tak payah lari-lari dah. Tengah panas, peluh-peluh. Okey. Macam itulah. Mina? Mina? Mila. Psst, Mila. Apa Baba tengah panggil tu? Kejar Baba. Ha? Gede-gede. Mina, bukan macam tu lah nak turun tangga. Kena lemah lembut sikit. Macam ni. Mina pula cuba. Ha? Hari yang dinantikan. Ke garisan, sedia, mula. Kertas lagi. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Baba tengoklah, tengok. Mari Baba tengok. Wow, hebatnya Mila. Cayalah, Mila pun. Ada apa ni? Nah, cuba Umi tengok. Baba. Ha? Ya? Saya rasa lain macam lah. Baba pun sama. Habis tu nak buat macam mana ni? Relax sayang, kita layan je dulu. Saya ada idea. Ha? Oh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina, tukang Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamanya tak jumpa Putra kan? Wow, alhamdulillah. Oh, korang pernah main? Nah, ni duitnya. Terima kasih. Mina hebat tahu main ni. Kan Mila? 5, 6, 7. Yeay, Mila kena. Alah. Yeay. Betapa kaya lah. Yeay, Mina menang. Oh, yeay. Betul kau dah lihat tu. Tapi memang betul kan? Hati-hati bila berbelanja. Oh, buat apa semua tu? Nak menang lah. Jangan haraplah. Oh, Naimi, serius ah?
Okey, Mina mula dulu. Mina jalannya. Mina gerak dulu. Boy. Wah, saya berjaya. Mina nak beli? Jual. Ni Mina punya. Giliran saya. Tak naklah. Nak beli, nak beli. Dah mula dah. Sabar. Fikir betul-betul sebelum beli. Ni kan game je. Tak payah fikir lama-lama. Main je. Okey, tak naklah. Yeah! Rugilah. Mina beli lagi. Nak belilah. Subhanallah, suka ni tempat ni. Oh. Yeah! Oh. Alah. Yeah! Datanglah lagi. Yeah! Nak Putra? Hah? Nak beli lagi? Mestilah. Tak apa. Mina tahu nak buat apa. Mina mesti menang. Habislah Mila dengan Putra kalau masa tempat Mina. Beli takaful RM200? Hah? Mahalnya? Wah, bagus ni. Kalau apa-apa kemalangan berlaku, boleh guna takaful. Betul juga. Malang tak berbau. Okey, Mila beli. Patutnya simpan je duit tu. Beli tanah, beli rumah. Lagi best. Yeah! Putra, Mina nak buat hotel. Duit Mina ada lagi? Ada je. Mina simpanlah sikit duit tu. Nanti kalau apa-apa jadi, Mina ada duit lagi. Tak apa. Cukup je. Mina nak menang dah pun. Nah, hotel Mina. Cukup ke duit Mila ni? Mila. Hotel. Ni baru satu. Nasib baik kena hotel Mina. Sikit lagi je tu. Tempat ni tak ada orang pergi lagi. Mana-mana? Tempat ni orang selalu singgah tau. Wah, best ni kalau dapat tempat ni. Simpan duit ya semua. Kita tengok siapa dapat beli. Tu Mina punya. Bismillah. 11. 7, 8, 9, 10, 11. Yeay, Alhamdulillah. Mila nak beli? Alah, tak sempat nak beli. Aduh, apa ni Mina? Tadi senang je kot. Terima kasih Mina. Dapat pun Mila beli ni. Tapi Mina lagi banyak. Kita tengok, kita tengok. Apa? Wow. Alhamdulillah. Nasib baik Mila beli takaful. Oh. Hotel lah. Hotel. Wow, Mila ada duit lagi ke? Mila disimpan tadi. Bagusnya Mila. Nah, Mina pula. Bismillah. Bayar cukai RM100 untuk setiap rumah. 1, 2, 3, 4. Ini pun Mina punya. 5, 6, 7. Agak sangat. Macam tak cukup je tu Mina. Nampaknya dengan ini saya isytiharkan Mina. Please. Mana Cik? Mina asyik dapatkan yang tak best je. Bukan salah kad pun. Mina yang asyik beli. Patutnya rancanglah dulu. Betul tu. Sebab tu jangan belagak. Kan dah kalah. Maaf Mila, Putra. Mina tak nak belagak dah lepas
teruskan. Jom main lagi. Tunggulah kita orang habis dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class.